mungkin tetamu yang hadir adalah sekali membawa rezeki kepada kita. Jadi bila kadang-kadang kita ke sana, dan kali ini kita nak tetamu lah yang hadir untuk berikan kita sokongan dan juga doa. Apa yang kita buat ni bukanlah untuk menunjukkan bahawasanya Ustaz Furniture ni dah berjaya ataupun berada atau macam mana, tapi hanyalah sebagai tanda ingatan sedikit daripada pihak kami atas sokongan semua. So, moga-moga murah rezeki ya. Terima kasih Abang. sama. Kampus Maluk. Sebelum ni pernah terima sumbangan Ibu Husmat dah? Dah. Pernah dah berapa kali dah? 3 kali. 3 kali, Alhamdulillah. Terima kasih dah. Semoga dimudahkan rezeki dan dipanjangkan hayat penjagaan anda. Terima kasih banyak-banyak lah sudah Amin, hadir terima hari kasih. ni. Terima kasih. Nama Isah binti Mat, duduk Kampung Baru, Dalam Sarawak. Apa kali dah terima sumbangan Ibu Husmat? Ni baru pertama kali. Oh, pertama kali? Alhamdulillah dah rezeki tahun ni dapat. Assalamualaikum. Minta lah doa rezeki murah-murah. Banyak kaum sihat berbadan buat penjagaan menjaga akhirat. Alhamdulillah, terima kasih atas doa ya Allah. Terima kasih. Ambil ni saya. Okey, baik. Saya sanad Dia kat Kampung Tanah Baru. Berapa kali dah terima sumbangan daripada Ibu Husmat? 2 kali. Hari tu kat rumah. Tu pergi rumah. Kali ni kita bagi kat kedai. Alhamdulillah rezeki lah. Saya doakan semoga kembanglah lagi. tak apa. Dan murah rezeki. Amin. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak-banyak.